tolong please jangan tanya lagi Almond London tu datang dari mana. Musim raya ni kalau pergi mana-mana open house, kalau ada kuih Almond London, mesti orang tanya, Riz, ni biskut kampung awak kan? Aku orang London, tak pernah sepanjang hidup dekat London nampak Almond London. Kita punya biskut dekat sana pun tak ada apa-apa yang sama macam Almond London. Dia punya bentuk ke, cara hidang ke, tak pernah nampak. So tang mana London tak tahu. Tapi aku orang London tak pernah tahu Almond London sebelum datang Malaysia. So please, janganlah tengok macam, Riz, kuih favourite kau kan Almond London. Ni biskut kampung kau ke? Tak ada. Dia sama macam roti John. John tu siapa? Kita tak tahu. Dia nama je macam tu. Tapi yalah, Almond London sedap. Tapi dia bukan asal dari London. Setiap raya mesti ada orang tanya pasal ni. Apa cerita korang? Ada apa-apa kelakar ke apa-apa yang jadi raya tahun ni? Cerita sikit dekat komen tu. Saya baca sambil makan Almond London ni.